Korang perasan tak, bila kita baca buku, kita sebenarnya tengah berhalusinasi di atas lekukan garis-garis warna hitam di atas kepingan pokok. Benda ni sangat pelik sebenarnya. Cuba rasa dekat depan mata kita masa kita tengah tengok, cuma ada garisan-garisan pelik je di atas kertas ni. Benda ni tak bergerak, tak bernyawa, dia cuma sekadar simbol saja. Tapi sekelip mata bila kita baca, otak kita terus akan pergi dekat satu dunia yang kita tak tahu entah ke mana. Mind Palace ataupun istana minda kita terbuka dan terbentang luas. Daripada lekukan dakwat yang kita panggil sebagai huruf, sebagai ayat, munculnya hutan dan air terjun dan dunia pelik yang kita tak pernah tengok dalam seumur hidup kita ataupun memang dalam alam realiti bahkan. Bandar yang runtuh, dunia penuh zombie dan makhluk-makhluk mitos. Watak yang sangat baik, jahat, handsome, huduh dan sebagainya. Bahkan bila kita baca buku bukan fiksyen, kita tengah lihat dan fikir idea yang kita tak pernah terfikir ataupun masyarakat kita tak pernah wujud pun idea tersebut. Dan bila kita baca buku, halusinasi ni boleh buatkan emosi kita berbolak-balik. Jantung boleh rasa berdegup kencang, kita boleh rasa takut. Dan saya baru baca A Little Life, baru dalam 200 muka surat dah menangis 2 kali hanya daripada berhalusinasi dengan simbol dia sahaja. Tapi bila kita hidu dakwat ni, halusinasi tu tak datang. Maknanya dakwat ni bukan ubat ataupun bahan farmaseutical yang buatkan kita halusinate, tapi somehow susunan dakwat tersebut dalam cara dan juga kaedah yang tertentu boleh menyebabkan otak kita ni jadi tak tentu hala, menyebabkan minda kita boleh mengakses dunia lain, dunia imajinasi. Dari sudut neuroscience, sebenarnya otak kita tengah buat kerja berat bila kita tengah baca benda ni. Dia ambil simbol bahasa, kemudian tukarkan kepada mesej elektrik, masuk dalam kepala, padankan dengan memori, padankan dengan emosi dan sebagainya, bina satu mental image dalam otak kita. Dan benda ni menghasilkan kerancakan imajinasi dan juga idea. Dan bayangkan proses-proses yang sangat kompleks ni berlaku di luar kawalan sedar kita. Samalah macam mimpi, tapi beza je mimpi berlaku bila kita sedang tidur. Tapi ini berlaku ketika kita sedang bangun, seolah-olah kita memang sedang halusinasi. Ini dahsyat, dua orang yang baca buku yang sama, halusinasi mereka tak pernah sama. Dua orang dengan dua terjemahan interpretasi yang berbeza, dua orang dengan dua pengalaman subjektif yang jauh berbeza. Semuanya unik dan eksklusif ciptaan otak kita sendiri. Sebab tu saya kira ada buku yang boleh ubah hidup seseorang. Dia bukan sebab dakwat tu saja, tapi keupayaan otak kita untuk sanggup percaya, merasa bentuk kepercayaan tu dan hidup sebentar dalam ilusi. Apa yang kita panggil sebagai the suspension of disbelief. Kita hold sekejap rasa tak percaya tu. Dan bila kita cakap pasal buku bukan fiksyen pula, macam buku The Selfish Gene yang saya baca ni, idea-idea dalam ni sangat bagus, mengubah dunia, mengubah cara kita berfikir dengan cara kita berhalusinasikan konsep dan juga idea yang diperkenalkan oleh buku ini, mempercayai dan memproses idea tersebut sehingga dia mengubah hidup kita. Sebab tu sampai satu tahap Carl Jung kata, people don't possess ideas, ideas possess people. Kita tak milik pun idea tu, tapi idea yang tersimpan, terselit dalam buku boleh mempengaruhi kita dan boleh memiliki kita. Ubat halusinasi yang terhebat dalam dunia kita. Teruskan berhalusinasi. Bak kata budak zaman sekarang, the lulu is the solulu. Tapi ni at least kita the lulu dengan buku.